Kalau ada unsur jenayah mesti diambil tindakan oleh PDRM ataupun SPRM. Kedua, untuk memahami kalau tidak ada unsur jenayah, di mana kesilapan dia, adakah kesilapan dia ataupun adakah punca dia disebabkan arahan politik. Jadi kalau begitu, perkara-perkara seperti itu mesti dielakkan melalui pindaan kepada peraturan dan juga akta. So itu semua kena dijalankan lah. So sekarang ni dua. Pertamanya, the law, if it's been broken. Dan yang kedua adalah lebih kepada the governance. Dan juga apakah consequences, sama ada akan ada kesan ke tidak terhadap siapa-siapa yang ada di kesuma itu. Sebab apa yang Kian Meng kata, ini melibatkan 3-4 menteri. Termasuk Steven, walaupun Steven agak baru, tetapi beliau juga adalah menteri sekarang ni, di mana HRDC dan juga ketua pegawai eksekutif HRDC masih lagi orang yang sama. So dia kena juga memberi penjelasan apa yang telah pun dia buat sejak dia dilantik sebagai menteri, supaya benda ni tak berulang nanti.